Hakikatnya tuan-tuan, manusia dia hanya tunjuk apa yang best saja dekat social media. Dia hanya tunjuk apa yang sonok-sonok je kat social media. Kita pun macam tu tuan-tuan, tangkap gambar. Saya tak tahu lah abang-abang macam mana, tapi kebanyakan wanita, dan saya tak judge tau, walaupun saya tengah judge. Biasanya wanita ni, perempuan ni takkan tangkap gambar sekali. Tuan-tuan, kita tak puas tau kalau takkan satu je. At least mesti ada 5. Daripada 5 sisi yang berbeza. Okey, ambil sisi yang tak gemuk sangat, ambil sisi yang gemuk sikit kan. Tangkap gambar. Dan dalam 25 gambar yang kita tangkap, kita akan masuk dalam proses saringan, betul tak? Kita ada proses saringan kita tu. Masuk dalam proses saringan. Okey, yang ni the best sebab masa ni tudung aku on point, mata tak tertutup kan. Ini nampak kurus sikit. Okey, masuk pula pada proses yang ketiga, iaitu proses masuk ke dalam CapCut ataupun editor gambar. So kita kena edit bagi nampak filter tu bagi lawa sikit dekat gambar, walaupun kawan-kawan KLSP dah tahu muka kita sebenar macam mana. Baru kita upload. Tuan-tuan, gambar pun kita pilih. Apatah lagi cerita yang kita nak share dekat status WhatsApp dan juga IG story kita. Dan orang lain pula percaya, best hidup kau, perfect. Dia tak tahu kawan dia yang pergi Paris tu, hari-hari kena hamun dengan suami dia.